rasa bersyukur dah sebab dia rasa dia rasa keajaiban dan dia rasa ada dia rasa ada keajaiban daripada dia punya doa sebenarnya. Masa tu yang buat dia semangat adalah family je sebab dia nak keluar, dia nak jumpa family dia sebab dia rapat dengan anak-anak dia. Jaslinda ni pun berfikir nak cari sungai sebab sungai kan mengalir ke kampung orang dan dia pun ada dapat sumber air bila dia pergi dekat sungai. So Jaslinda pun ni jumpalah satu sungai. Dia nak seberang sungai tersebut. Jadi tangan dia pun berpautlah dekat batu ni, tapi malangnya batu ni licin. So bila batu ni licin, tangan dia pun tak kuat nak tampung dekat batu tu, then dia pun tergelincir, jatuh, and then dia jatuh sedalam 5 meter. Kaki dia pun termasuk dekat celah-celah batu, and then daging dekat dagu dia ni pun terkeluar dan berdarah. Kepala dia terhantuk dekat batu dan koyak 4 cm. Ada beberapa jahitan. Itu kali pertama dia jatuh, dan bila dia jalan-jalan lagi dia jatuh kali kedua. Tapi kali kedua ni tak teruk macam yang pertama tadi. Kali kedua ni dia jatuh setinggi 3 meter sahaja. Masa tu dia dah jumpa dah pokok-pokok tepi sungai tu yang berduri. Dan dia pun decide hari tu dia tidur satu malam dekat tepi sungai tu. Keesokan paginya tu, bila dia bangun, dia terhidu bau bangkai. Tapi, bila dia cek, ada nanah dekat badan dia sebab bekas luka dia jatuh terhempas dengan batu semalam. And then dia takut sebenarnya sebab dia takut binatang buas terhidu dia punya bau bangkai tu, bau nanah tu. So, nanti datanglah haiwan buas pergi tempat dia. Okay? Tidak lama kemudian, Jaslinda ni pun dia ada jumpa trek which is menuju ke gunung. Bila dia jumpa trek tu, dia semakin dalam masuk ke dalam hutan yang tebal. Okay, lepas tu dia jumpa campsite. Bila dia jumpa campsite tu, terdapat 5 jalan keluar. Dia pun confused nak pergi jalan yang mana satu. Then dia pun main ikut je keluar salah satu daripada jalan tersebut. Bila dia jalan tu, dia tak jumpa pun langsung jalan keluar. Then dia sempat tidurlah satu malam dengan plastik sampah dia balut dekat kaki dia sebab dia takut nyamuk, agas-agas ataupun kutu babi yang hinggap dekat badan dia. Nasilah dia ada bawa spray minyak angin untuk halau benda-benda agas dan nyamuk ni ataupun kutu babi daripada gigit dia. Lepas tu, tiba-tiba keesokan ataupun lusa, lepas tu 1 atau 2 hari kemudian, dia jumpa balik campsite yang dia dah keluar kemarin dulu tu. Sepanjang Jaslinda sesat ni, sebenarnya dia ada dengar helikopter juga yang lalu beberapa kali. Tapi dia ada try lah untuk guna whistle untuk panggil helikopter tu, tapi malangnya setelah tunggu beberapa lama, 20-30 minit, memang tak ada seorang manusia pun yang datang ke tempat dia. Semakin lama bekalan air Jaslinda pun semakin berkurang. Dia dah tak top up air 3 hari. And then sebab dia tak jumpa pun water point, dia dah start catur air dia. Ada satu masa ni Jaslinda sangat-sangat haus dan lapar. Dan dia pun berdoa, dia nak 100 plus masa tu. Tak tahu jatuh dari mana, dia nak 100 plus. Itu yang dia doa. Tapi selepas dia melangkah, beberapa langkah, 4 langkah macam tu, dia terjumpa satu tin 100 plus, which is dah kemek lah 100 plus tu. Tapi bila dia angkat, ada sedikit isi air 100 plus dekat situ, like mungkin 1/4 isinya. Dan dia pun minum. Sedikit macam tu pun dia dah rasa bersyukur dah. Dia rasa ada keajaiban daripada dia punya doa sebentar tadi. Sekilas macam tu je, secepat macam tu je, Allah datangkan air 100 plus. Lepas tu tak lama dia ada jumpa payung. So payung ni membantu untuk dia tak ada air bila hujan. So dia boleh minum air tersebut. Nak dijadikan cerita, tibalah minggu kedua. So sepanjang minggu kedua ni, Jaslinda selalu jumpa buah-buah yang ada dekat hutan. Jaslinda pun ada bagi tahu yang sepanjang dia dekat dalam hutan tu, dia banyak bercerita dengan alam. Bila tiba je malam, dia boleh tengok langit. Tapi bila siang, dia tak nampak langit. Sebab hutan pokok yang tebal tu, dia menutupi langit. Jaslinda ada cerita yang sepanjang dia tersesat 14 hari dalam hutan tersebut, dia tak ada jumpa langsung binatang buas, haiwan liar, tak ada. Tapi dia ada dengar bunyi ular, cuma tak ada jumpa ular pun langsung. Beberapa hari lepas tu, Jaslinda pun ada jumpa satu trek
di mana dekat situ ada petunjuk sekali. Jadi ini merupakan harapan yang besar bagi Jaslinda sebenarnya. Tapi bila dia jumpa trek tu, dia tak keluar hari yang sama. Masa dia jumpa trek tu, tak lama kemudian dia ada jumpa satu surat di mana sweeper tu ada tinggalkan. Dalam surat tu dia ada bagi tahu yang tunggu, kami datang hari ke-7. Dan sweeper tu ada tinggalkan 100 plus dalam botol. Separuh daripada isi 100 plus tu masih ada dalam botol tu. Dan Jaslinda pun minum. Dia juga ada jumpa plastik Maggi. Dia ada jilat juga plastik Maggi tu sebenarnya sebab dia sangat-sangat lapar. Tibalah hari ke-14 di mana Jaslinda ni dia jumpa satu jambatan. Okay, jambatan tu memang agak rapuh dan goyang sangat bila kita lalu. Jadi dia pun cubalah lalu jambatan tersebut. Bila dalam perjalanan nak seberang jambatan tersebut, ada 2 orang yang panggil dia. Dan masa tu memang dia nangis. Bila dia menoleh, dia tengok ada orang panggil dia. Dia memang menangis. Dan dia pun habiskanlah perjalanan dia menyeberang jambatan tersebut. Dan 2 orang ni pun pergi dekat dia. Dan perkataan pertama adalah, ada makanan tak? Saya lapar. Itu yang dia kata. Lepas tu 2 orang ni pun bawalah dia pergi dekat rumah Tok Batin. Bila isteri Tok Batin ni jumpa Jaslinda ni, dia terus peluk Jaslinda ni dan dia bagi tahulah dia ni Islam. So maksudnya tu dia bagi tahu dia Islam, dia tak nak dihidangkan makanan yang merupakan makanan bukan halal. Jadi isteri Tok Batin ni pun bagi tahu yang mereka pun Islam. Dan dekat situlah Jaslinda dihidangkan dengan Maggi. Guys, so dekat situlah kita tahu yang Jaslinda ni dah selamat ditemukan dekat perkampungan orang asli dalam hutan tersebut. Okey, itu pengalaman Jaslinda tentang dia sesat. Hebat kan? Dia sesat 14 hari, dia masih boleh bertahan hidup tanpa makanan dengan bekalan minuman je. Dia pun ada share juga yang dia berharapkan air embun dari daun, dia boleh minum dekat situ. Air embun dari rumput, dia minum. Tapi itu pun tak cukup sebenarnya. Bayangkan kalau kita yang sesat dalam hutan 14 hari, tak tahulah masih hidup ataupun tidak sebenarnya. Kurang berapa kilo kita selama kita 2 minggu dalam tu. Dengan tak jumpa orang, tak bercakap dengan orang, mental kena kuat, tak tahu hidup lagi ataupun tak, jumpa binatang buas ataupun tidak. Kalau korang ingat, dekat Kem Sukaneka tadi kan saya kata ada CCTV. Bila mereka cek CCTV tersebut, sebenarnya mereka ada jumpa harimau kumbang tak silap dekat situ dalam rakaman CCTV tu. Dan memang ada nampak Jaslinda lalu dekat Kem Sukaneka tu. Okay, so memang Jaslinda pun dah selamat keluar sebenarnya daripada hutan tersebut. Dia sempat Hari Raya Aidilfitri dekat dalam tu sebenarnya. Sebab masa dia pergi tu pun tak lama, beberapa hari lagi tu sebenarnya Hari Raya Aidilfitri. Dan dia sempatlah Hari Raya dalam hutan tersebut sebenarnya. Masa dia dalam hutan tu dia teringin sangat nak makan daging. Sebenarnya tahu Hari Raya Aidilfitri kan. So orang tengah makan daging, dia tak makan daging korban sebab dia dalam hutan sesat. So itu dia keajaiban Jaslinda ni yang boleh keluar daripada hutan dengan dia punya usaha sendiri sebenarnya. Dia kata juga dia tak singgah dekat satu tempat dia terlalu lama sebab dia kena cari jalan keluar. Hari-hari bila dia bangun, dia bagi tahu dengan diri dia, hari ni aku akan keluar, hari ni aku akan keluar. So tiba hari ke-14, dia pun keluarlah daripada tempat tersebut. Okay guys, itu dia cerita berkenaan dengan pengalaman Jaslinda yang telah sesat di Gunung Batu Putih. So, ini adalah satu pengajaran untuk kita bertahan hidup dalam hutan bila kita sesat. Okay? So, ya dapat manfaat juga daripada cerita kali ini. Okay guys, itu je yang aku nak share kali ini dengan korang. So, akhir kata jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Salinda. Kalau ada suggestion boleh komen dekat bawah ya korang. Bye-bye.